Hai semua, ramai yang tahu tentang disleksia kan? Tapi hari ini, jom kita kupas di sebalik coretan dunia disgrafia. Apa yang dimaksudkan tentang disgrafia? Disgrafia adalah satu keadaan neurologi yang menghalang kemahiran bertulis. Ia mempengaruhi pelbagai aspek penulisan termasuklah tulisan tangan, ejaan dan organisasi idea di atas kertas. Ianya tidak seperti kesukaran menulis biasa yang dihadapi oleh ramai kanak-kanak tipikal. Disgrafia merupakan ketidakupayaan pembelajaran yang berterusan dan khusus berkaitan dengan pemprosesan maklumat oleh otak. Sekarang, mari kita lihat pula ciri-ciri disgrafia. Antara ciri disgrafia adalah seperti tulisan tangan yang sukar untuk dibaca dan tidak kemas. Bagi mereka yang mengalami disgrafia ini, tulisan mereka kelihatan tidak tersusun dan sering berubah-ubah walaupun mereka mencuba untuk menulisnya dengan perlahan. Ciri yang kedua adalah saiz huruf yang tidak stabil, kadang besar, kadang kecil. Ini berlaku disebabkan kawalan muka halus yang tidak stabil. Apakah intervensi dan strategi untuk murid disgrafia? Yang pertama ialah latihan kemahiran tangan. Latihan ini membantu murid disgrafia meningkatkan kemahiran motor halus, kekuatan genggaman dan postur menulis. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti memijit tanah liat dan penggunaan squeeze ball. Selain itu, penggunaan pensel grip supaya murid disgrafia menggunakan pensel dengan lebih stabil. Yang kedua ialah pengajaran secara terus dan langkah demi langkah. Pengajaran ini berlaku secara langsung, berstruktur dan berpandu untuk membolehkan kanak-kanak memahami langkah-langkah menulis. Dalam cara ini, cikgu akan mengajar murid menulis dengan perlahan dan teratur supaya murid mudah fahami. Strategi yang digunakan adalah meliputi pengajaran bentuk huruf secara sistematik, dimulai dengan huruf tegak seperti B dan D, kemudian huruf tegak dan condong sedikit seperti K. Oleh itu, latihan konsisten perlu diberikan kepada murid. Cara ketiga ialah penggunaan alat visual. Alat ini membantu murid memahami ruang, arah dan bentuk tulisan. Sebagai contohnya, murid gunakan kertas bergaris tebal atau garis tiga kerana kertas itu dapat melatih posisi dan bentuk huruf dengan betul. Selain itu, penggunaan alat visual seperti peta minda turut membantu murid disgrafia merancang idea semasa menulis. Ketiga-tiga cara ini sangat penting dan saling membantu untuk meningkatkan kemahiran menulis murid yang mengalami masalah menulis. Tahukah anda apakah faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah kurang pendedahan awal, iaitu kurang aktiviti yang membantu menguatkan otot kecil tangan. Yang kedua ialah faktor neurologi, iaitu dari segi korteks motorik yang mengawal pergerakan tangan dan jari. Yang ketiga adalah faktor genetik yang di mana sejarah keluarga yang mempunyai masalah pembelajaran. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 jenis disgrafia, iaitu disgrafia linguistik, disgrafia spesial dan disgrafia motor.